Saya seorang puteri tidak berguna yang terkenal. Saya tidak mahir dalam ilmu pengetahuan maupun seni bela diri. Cuma saya mempunyai wajah yang cantik anggun. Jadi ayahanda saya yang bijak menghantar saya kepada Maharaja negara sebelah, Hyun Ki. Saya mendengar bahawa Hyun Ki tidak stabil dan mempunyai banyak sifat eksentrik. Dia tidak suka pada wanita, dan sebab itu harimnya kosong. Hyun Ki menunjukkan kepada saya kipas tangan yang dibuatnya daripada tulang haiwan. Dia mengusap perlahan bahagian atas rambut saya dengan sebelah tangan. Sambil senyum sedikit, dia berkata, adakah anda takut? Jika takut, masih tidak lambat untuk berlari kembali ke negara anda. Air tangan saya yang memegang lengan bajunya sedikit bergetar. Tetapi saya masih menggelengkan kepala apabila mendengar ini. Tidak, hamba tidak akan pulang ke negara asal hamba. Air tangan Hyun Ki di atas kepala saya menekan ke bawah. Oh? Kenapa? Saya bertemu matanya dan berkata, hamba terlalu malas untuk berlari. Hyun Ki terdiam. Bergurau. Berlari balik dari negara ini ke negara asal saya sangat memenatkan. Okey? Nama saya Eun Rin. Saya adalah puteri bodoh yang terkenal. Sebenarnya, negara saya adalah sebuah negara kecil, bersebelahan dengan negara sebelah yang besar. Ayahanda saya sentiasa bimbang, takut bahawa negara Hyun Ki semakin membesar. Ayahanda risau suatu hari nanti diserang oleh negara sebelah. Lagipun, tidak lama sebelum ini, 3 negara jiran yang lebih besar daripada kami telah pun menjadi negeri di bawah negara Hyun Ki. Negara saya tidak mempunyai askar yang mencukupi. Jadi, memang sukar untuk bertahan, apatah lagi menyerang. Jadi ayahanda saya yang bijaksana berkata dia akan cuba menghantar saya kepada Hyun Ki sebagai gundik. Ayahanda memberi saya tugas, tidak perlu untuk memudaratkan negara dan rakyat Hyun Ki. Cuma harap-harap boleh memujuk Hyun Ki untuk tidak mengancam negara kami. Kabar angin mengatakan bahawa Maharaja Hyun Ki ini rajin dan berjimat cermat dalam mentadbir negara. Dia menguruskan negara dengan baik, memulakan zaman kemakmuran negaranya. Dia mempunyai banyak sifat eksentrik. Dia tidak suka pada wanita dan sebab itu harimnya kosong. Oleh itu, ramai orang telah membuat spekulasi sama ada Maharaja ini tidak akan mempunyai keturunan. Kemanakah negara itu akan berhadapan pada masa yang akan datang? Saya mendengar gosip-gosip ini sepanjang perjalanan. Saya begitu letih sekali. Tengah mengantuk, pengasuh pula datang menjemput saya. Puteri, nanti akan berjumpa dengan tuanku. Saya mengangguk dengan sangat selambat dan duduk di atas katil, separuh tidur. Apa yang menyedarkan saya sepenuhnya adalah tangan Hyun Ki yang sejuk tiba-tiba membelai muka saya perlahan-lahan. Saya bertemu dengan matanya yang gelap, malah terlupa memberi hormat. Saya berkedip kosong. Yang mulia, adakah anda sangat mengantuk? Suaranya jelas dan dingin, sama seperti orangnya. Bajunya bersulam emas mendedahkan kemuliaan dan kekayaannya. Saya berkata, tidak mengantuk sangat sekarang. Lagipun, tangan aku memang sejuk. Hujung jarinya perlahan-lahan bergerak ke bawah, berputar ke belakang, dan berhenti di belakang leher saya. Saya rasa seperti dia boleh mencekik saya pada bila-bila masa. Tapi tengok riak muka dia macam tak nak cekik aku. Jadi saya hanya merenungnya kosong dan membenarkan dia menggosok belakang leher saya dengan lembut. Masa berlalu, saya berasa cukup selesa. Selepas beberapa ketika, dia masih bertanya kepada saya dengan tenang. Awak tidak takut kepada beta? Saya berasa selesa digosok olehnya. Saya menutup separuh mata saya dan bersenandung. Hamba tidak takut. Dia mengangkat bibirnya dan tersenyum. Macam mana kalau beta nak cekik awak? Sila ambil tindakan, tuanku. Bagi saya tidak mempunyai kelebihan lain kecuali saya berfikiran positif. Walaupun sesuatu yang buruk berlaku, saya boleh memikirkannya sebentar dan kemudian mengatasinya. Lagipun aku tahu masa aku dihantar ke sini mungkin aku takkan bertahan lama. Jadi aku tak terkejut sangat dengar dia cakap macam tu. Hyun Ki merenung saya seketika dan berkata sambil tersenyum. Anda tidak layak untuk beta melakukannya sendiri. Saya berfikir sejenak, menghulurkan tangan sambil mengedipkan mata dan berkata, kalau begitu tuanku, adakah tuanku akan meminta seseorang untuk membawa hamba pergi? Hyun Ki terdiam. Sudah, dia melepaskan belakang leher saya dan berpaling untuk membuka tali pinggang saya. Negara hamba sangat baik, beta tidak harus membazirkannya. Tangannya sejuk sehingga saya tidak dapat menahan diri daripada merinding. Dia terlihat dan ketawakan saya lagi. Takut dah? Saya tidak berapa faham kenapa dia begitu gigih untuk membuat orang takut kepadanya. Bagi saya, hanya satu perkara yang penting. Yang mulia. Ya? Hamba malas nak bergerak. Hyun Ki terdiam. Hyun Ki mungkin tidak mahu bergerak juga. Dia diam seketika, berpaling dan berbaring di tepi, dan berkata tanpa emosi. Tidurlah. Dia kelihatan tabah. Seolah-olah bukan dia yang baru sahaja berusaha untuk mengusik saya. Saya memikirkannya dan secara senyap menarik selimut untuk menyelubungi diri saya. Setelah memikirkannya semula, saya juga menyelimuti Hyun Ki, kemudian menutup mata saya dan tidur. Walaupun tangan Hyun Ki sejuk, badannya sangat panas. Masa ini musim bunga yang sejuk.
Saya terguling ke dalam pelukannya semasa saya tertidur. Saya bermimpi bahawa saya memeluk dapur besar dan saya berasa sangat selesa. Apabila saya bangun, tiada sesiapa di sekeliling. Pelayan istana memberitahu saya bahawa Hyun Ki melantik saya sebagai gundik pangkat Gwibi. Dia lebih teruja daripada saya. Amama adalah gundik Gwibi pertama negara hamba. Saya bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang memasuki istana sebelum ini? Pembantu istana tersedak. Semuanya tidak mempunyai apa-apa status. Mama, tolong jangan kisah atas ini. Saya mengangguk tanda faham. Ya, saya faham. Saya menjadi gundik Gwibi. Saya fikir, ini dikira sebagai pencapaian atas negara asal saya. Saya tidak tahu bila Hyun Ki nak menghalau saya. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak melangkah ke harim selama setengah bulan selepas hari itu. Jika ayahanda saya, sudah menjadi perkara biasa tidak menguruskan hal ehwal negara selama setengah bulan. Orang-orang di istana ini, pada mulanya menganggap saya disenangi dan disayangi oleh Maharaja. Tetapi, tidak lama kemudian, mereka sedar bahawa Maharaja tidak menjenguk saya dan mula mengabaikan saya. Setelah makan biasa-biasa saja selama 3 hari, saya berfikir sejenak dan mengarahkan 2 orang hamba istana yang lebih taat kepada saya untuk mengubah suai kawasan lapang di hadapan kediaman saya. Sebab harim Hyun Ki agak layu, ditumbuhi rumpai, ia adalah pembaziran tanah bagi saya. Saya mengeluarkan benih yang dibawa dari negara asal. Saya meminta hamba istana untuk membantu saya menanamnya. Kemudian saya suruh mereka menyiram, membaja, merumput. Chul adalah pembantu istana yang paling rapat dengan saya. Dia berdiri di tepi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mama, baginda sudah lama tidak datang berjumpa dengan Mama. Mengapa Mama masih gembira? Saya merenung tumpuk sayur kecil itu dan menjilat bibir. Saya gembira ada orang menolong saya menanam sayur. Pada masa lalu, saya tidak disukai di ayahanda. Makan tidak kenyang, tidak enak. Jadi, saya tanam sayur-sayuran sendiri sejak kecil. Memang benar-benar sukar. Sangat sukar, sekarang, dengan bantuan hamba istana. Saya akhirnya boleh goyang kaki terus. Saya sangat gembira suatu hari, Hyun Ki teringat saya. Saya sedang mencangkung di ladang sayur-sayuran, dengan gembira membelai pucuk yang baru tumbuh. Chul berlari tergesa-gesa, Yang Mulia. Yang Mulia datang ke sini, sebaik sahaja dia selesai bercakap. Sepasang but hitam berbingkai emas muncul di sebelah pucuk hijau. Saya mendongak. Dia menghadap cahaya dan ekspresinya tidak jelas. Dia membuka mulutnya dan berkata, beta mendengar dari hamba-hamba bahawa anda ingin memelihara ayam. Oh, benar. Sebab hidangan daging yang dihantar oleh dapur istana memang tidak memuaskan. Saya ingin menternak sendiri, bagaimana saya tahu cara menternak ayam? Apa yang boleh saya katakan ialah ini semua sengsara kehidupan. Saya memberitahu Hyun Ki secara ringkas tentang rancangan pertanian saya, tetapi ekspresinya menjadi semakin dingin dan saya sangat takut sehingga semua orang di istana di sebelah saya berlutut, kenapa awak tidak datang dan memberitahu beta. Nada Hyun Ki masih sangat tenang, walaupun sedikit dingin, bukankah tuanku sibuk dengan urusan negara baru-baru ini? Saya agak keliru. Pada masa lalu, di negara asal, apabila ayahanda saya tahu saya tidak cukup makan, tetapi dia tidak mengambil berat tentang saya. Lagipun, dia mempunyai 8 puteri. Perkara remeh? Hyun Ki mendengus. Adakah beta, negara sebesar ini, telah jatuh status begitu rendah sekali sehingga saya mahu membiarkan gundik Gwibi mengusahakan tanah dan menternak ayam sendirian? Selepas berkata demikian, dia mengenyitkan matanya ke arah Sida di sebelahnya dan berkata, orang-orang di dapur istana, jika mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, biarkan mereka mendapat hukuman. Hyun Ki memandang wajah saya dengan berhati-hati dan menghentikan Sida itu. Dia menoleh ke arah saya dan bertanya, anda ada sesuatu untuk dikatakan? Adakah anda ingin merayu untuk mereka? Saya tidak menyangka dia terus memandang ke arah saya. Saya terkedu seketika, lalu menggiling. Tidak, saya cuma ingin tahu, bagaimana tuanku bercadang untuk menghukum mereka? Terdapat minat yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Bagaimana anda mahu saya menghukum mereka? Tiba-tiba saya rasa seperti semua orang memandang saya dengan gelisah. Saya berkata selepas memikirkannya, hamba rasa. Biar mereka tolong hamba tanam tanah dan ternak ayam? Hamba tak cukup tenaga kerja. Hyun Ki terdiam. Kemudian, Chul, yang nampaknya terlepas daripada hukuman, memberitahu saya bahawa keadaan seperti itu telah berlaku pada masa lalu. Hyun Ki bertanya kepada gundik-gundik cantik terdahulu, bagaimana untuk menghukum orang bawahan? Mereka yang merayu untuk orang bawahan telah dihalau keluar oleh tuanku. Mereka yang memilih untuk hukum orang bawahan pula, seram ditakuti oleh tuanku yang arahkan hukuman dijalankan bersemuka hadapan dengan mereka. Wajah Chul menjadi pucat apabila dia menjelaskan adegan itu kepada saya. Chul amat ketakutan, dan saya melihat Sida dari dapur istana yang membantu saya menternak ayam, dan termenung seketika. Maharaja ini sungguh pelik, tetapi ini tidak akan menjejaskan rancangan pertanian saya.
musim bunga adalah musim untuk semua tanaman berkembang. 1 bulan telah berlalu dan kubis di ladang telah berkembang baik. Saya sangat gembira. Merenung daun kubis dan menggosok tangan saya. Air tanah di sini benar-benar subur. Jauh lebih baik daripada tempat tinggal asal saya. Melihat ini, Chul tidak dapat menahan diri daripada berkata, Mama, dapur diraja sangat berhati-hati tentang makanan sekarang. Mengapa Mama masih mahu menanam sayur? Jika saya tidak menjaga tanah ini, apa yang akan saya jaga? Sudah tentu. Dia terkejut dan berkata dengan sedih, Mama tidak tahu bahawa bulan ini tuanku belum menjejakkan kaki ke kediaman istana kami, dan terdapat banyak gosip di luar. Biarlah mereka bercakap. Tuanku sibuk dengan urusan negara. Jangan kita kacau. Hei, dengar ayam berkokok? Saya rasa ia bertelur. Mari kita jalan-jalan ke reban ayam. Saya menghulurkan tangan Chul dan berjaya mendapat 2 biji telur ayam. Saya tidak akan melakukannya sendiri jika saya boleh meminta orang lain untuk membantu saya. Ayam betina tua itu mengejar Chul dengan marah. Chul ketawa dan mengusik ayam tua itu sambil memarahinya. Kenapa ni? Hanyalah saya mengambil 2 telur awak? Sungguh kedekut. Ayam tua. Silap. Saya memegang telur yang dicuri di tangan saya dan melihat dari tepi. Ya kan, Chul, yang mengetahui bahawa saya telah memerangkapnya, berlari ke arah saya dan berkata, Mama, saya berkata, baiklah, saya tahu apa yang awak maksudkan. Saya akan masak sendiri hari ini dan hantar ke pejabat tuanku nanti. Ya, saya tahu ini hanya tentang persaingan untuk mendapatkan kesayangan tuanku. Ayahanda saya mempunyai berpuluh-puluh gundik. Seingat saya telah melihat bermacam-macam cara untuk memperjuangkan nikmat, tetapi saya malas dan tidak pernah suka menggunakannya. Hyun Ki menyimpan saya seperti pasu tidak berguna di istana. Dia sibuk dengan urusan negaranya, dan saya mengusahakan tanah saya sendiri. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kabar angin di luar. Mereka semua mengatakan bahawa saya adalah mama menawan yang menggoda tuanku untuk mendapat semua kesayangan tuanku. Sangat karut, saya mendengar bahawa menteri-menteri memohon Hyun Ki untuk menambah gundik-gundik di harem. Kemudian, saya mendengar bahawa terdapat banyak kekacauan di negara ini baru-baru ini. Jadi, Hyun Ki begitu sibuk sekali. Oh, dia sangat sukar saya tinggal di istana orang lain, makan makanan orang lain, dan mengusahakan tanah orang lain. Pada masa ini, saya perlu buat sesuatu, jadi saya sendiri memasak semangkuk kastard telur. Nampak sedap menawan, kubis di ladang utama belum tumbuh. Jika tidak, saya masih boleh membuat satu lagi hidangan kubis tumis dengan telur. Chul kelihatan malu. Mama, adakah ini tidak bagus? Sekurang-kurangnya kamu boleh membuat pastri atau sesuatu, tetapi saya tidak tahu bagaimana. Saya berkata dengan tenang, baik anda menunjukkan kepada saya cara membuat pastri dengan 2 telur. Chul tidak dapat menahannya lagi. Jadi dia berkeras untuk meletakkan 2 pinggan kuih bunga ke dalam kotak makanan. Mama boleh memberitahu tuanku bahawa Mama membuat kuih bunga juga. Saya mengangguk selambar. Ya, okey. Hyun Ki nampak makanan yang saya bawa. Saya memperkenalkannya dengan jujur. Kasta telur dibuat oleh hamba, dan kuih bunga dibuat oleh dapur istana. Si sida kecil di sebelah mencibaikan bibirnya dan menahan senyuman. Ingat saya tidak melihatnya. Hyun Ki tidak tersenyum, tetapi memegang kepalanya dengan satu tangan dan mengangkat sedikit keningnya. Kenapa awak sendiri buat kasta telur? Sebab ayam betina tua baru bertelur 2. Dia pada asalnya mengarahkan seseorang untuk membawa ayam itu untuk saya. Jadi, memang masuk akal untuk dia makan telur ini, bukan? Tetapi nampaknya Hyun Ki tidak berniat untuk bergerak. Saya melihat kuih bunga yang indah. Saya berkata, jika tuanku tidak suka kasta telur, tuanku juga boleh makan kuih bunga. Tuanku begitu letih dengan urusan negara baru-baru ini. Jadi, sudah tiba masanya untuk tuanku mengambil suplemen. Hyun Ki meletakkan tangannya dan mengetuk meja perlahan-lahan. Sebagai suplemen untuk kesihatan badan. Bagaimana pastri boleh dibandingkan dengan kasta telur? Betul ke? Saya masih berfikir sama ada pernyataan ini munasabah. Tetapi Hyun Ki telah menghabiskan kasta telur. Dan pada akhirnya dia masih berfikir untuk mengulas. Syabas. Anda dianugerah dan dinaikkan pangkat menjadi permaisuri. Terima kasih atas pujian tuanku. Apa? Hyun Ki langsung tidak menghiraukan kejutan saya. Dia memesan pinggan kuih bunga dan berkata, Beta kenyang. Anda boleh makan kuih ini, jadi saya diam-diam duduk di sebelahnya dan menghabiskan sepinggan kuih bunga. Sedap sungguh. Kemahiran dapur istana cukup bagus. Hyun Ki memerhatikan saya makan secara senyap-senyap, dengan pandangan yang sangat berminat. Saya teragak-agak seketika sebelum saya mengambil kepingan kuih bunga yang terakhir. Yang mulia, adakah tuanku mahukan sekeping kuih bunga? Hyun Ki jawab, tidak, beta tidak suka makanan manis. Oh, ya ke? Selepas mendengar ini, saya menghabiskan kepingan terakhir. Kemudian, saya mendengar dia bertanya, adakah ia manis? Manis.
Belum sempat aku menghabiskan kata-kataku, dia tiba-tiba mencundungkan badan, memegang daguku dan mencium bibirku. Selepas beberapa ketika, dia merenung saya dengan mata yang berbara dan berkata, memang agak manis. Saya tersedar dengan emosi yang bercampur baur. Yang mulia, tidakkah tuanku rasa ia kotor? Rasa kasta telur yang dicampur dengan kuih bunga. Sekurang-kurangnya saya tidak mahu merasainya lagi. Hyun Ki terdiam. Perspektif Hyun Ki, Ion Rin, yang baru sahaja selesai makan kuih bunga, berbibir merah jambu yang cantik dan muka seperti bunga raya. Kelihatan sangat mesra. Hari itu, Hyun Ki berekspresi aneh dan meminta saya untuk pergi. Kemudian, dia mengeluarkan titah istana untuk menjadikan saya permaisuri. Chul terkejut dan ketakutan. Mama. Mama tidak meletakkan jampi dalam kasta telur, bukan? Saya menerima titah istana seperti kentang panas. Saya tidak dapat menahan diri apabila saya mendengar kata-kata Chul. Karut. Awak mengeluarkan telur dari kandang ayam dengan tangan awak sendiri. Awak lihat saya memasak sepanjang masa. Telur-telur itu begitu asli. Bahan-bahannya asli. Cara memasaknya asli. Dan rasanya juga asli. Ia jelas kasta telur yang paling bersahaja. Tetapi, kenapa Hyun Ki tiba-tiba menaikkan pangkat saya menjadi permaisuri? Semuanya bermula dengan menteri yang memohon kepada baginda untuk membesarkan harem. Pada asalnya, menteri-menteri tidak berani menghantar gundik lagi sebab ramai yang ditinggalkan. Tetapi, kini mereka melihat saya, puteri luar negara yang tidak dicintai, selamat dan sihat sejak sekian lama. Fikiran mereka kembali aktif. Hari itu, saya pergi hantar kasta telur. Menteri Setiani baru habis berucap katanya. Lepas kegawatan reda, negara-negara kecil yang diambil alih pun nak hantar puteri sebagai gundik. Mungkin Hyun Ki rasa letih selepas menyelesaikan tugas rasminya, jadi dia bersih. Kemudian saya melangkah ke hadapan dan menepis kehadiran saya, mengingatkannya bahawa harem itu tidak kosong. Agaknya dia juga fikir ia menyusahkan. Jadi, dia hanya meminta saya menjadi permaisuri. Pegawai tidak perlulah berdebat siapa yang lebih sesuai menjadi permaisuri lagipun. Saya dikatakan sebagai kegemaran harem sebelum ini. Jadi masuk akal untuk saya menjadi seorang permaisuri. Namun, saya berasa sedikit pening apabila memandang dua pengantin baru di hadapan saya ini. Aduhai, saya hanya mahu bertani dan menternak ayam dengan tenang. Saya tidak mahu menguruskan harem, tetapi Hyun Ki membuat pertukaran dengan ladang sayur dan reban ayam. Jadi, saya tidak mempunyai pilihan selain berpura-pura menjadi permaisuri yang berbudi. Menjelang petang, saya sudah amat tenat. Sambil membiarkan Chul menggosok bahu saya mengeluh, mengapa tengkuluk permaisuri ini begitu berat? Saya rasa hiasan kepala permaisuri negara asal saya sangat ringan. Saya hanya boleh kata bahawa ia sesuai untuk gaya negara yang besar ini. Chul sangat gembira sehingga dia hampir tersenyum sengit. Mama, ini menunjukkan betapa pentingnya permaisuri. Lagipun, dengan cara ini, walaupun seseorang ingin bersaing dengan Mama pada masa hadapan, mereka tidak akan dapat mengancam status Mama, Chul berkata lagi. Pada siang hari, hamba melihat bahawa gundik Diu mempunyai wajah yang tidak baik. Jadi, hamba fikir dia tidak mudah berurusan. Gundik diam, tetapi harus berhati-hati, Mama. Anjing yang kuat menggigit, tidak menyalak. Saya tidak tahu bagaimana gadis kecil ini boleh mempunyai keinginan yang kuat untuk bertarung di istana pada usia yang begitu muda. Saya berasa sakit kepala apabila saya mendengarnya. Adakah anda sudah memberi ayam makanan malam, Chul? Baiklah, Mama. Hamba akan pergi segera, telinga saya kembali tenang. Ketika saya hendak tidur, Hyun Ki datang dan tidak berbuat apa-apa, hanya merangkul pinggang saya dan bercadang untuk tidur. Sebelum tidur, dia menghidu leher saya dan tiba-tiba berkata, awak tukar kemenyan ke? Saya hampir tertidur. Jadi saya membuka mata saya dan berkata, tidak, saya tidak pernah guna kemenyan. Mungkin saya bertemu dengan dua gundik beradik itu pada siang hari dan membawa wangian itu bersama saya. Bau yang saya ada adalah bau kubis. Terdapat wangian pada gundik seo yang tenang dan menyenangkan. Ia dikatakan resipi rahsia keluarganya. Hyun Ki tidak berpuas hati pula dan menarik saya. Pergi mandi. Saya sudah mandi tadi. Saya menguap, memikirkan ada sesuatu yang tidak kena dengannya. Pergi dan basuh rambut anda, katanya dengan tenang, tetapi tidak benarkan komen. Mungkin beta tidak keberatan membawa anda mencucinya dengan beta bersama-sama. Tidak kira betapa mengantuknya saya. Saya bangun dengan tergesa-gesa, mencuci rambut saya dengan tergesa-gesa, dan ingin tidur semasa ia masih basah. Hyun Ki yang mengawasi keseluruhan proses, memegang saya dan berkata, mari apabila saya benar-benar mengantuk, saya tidak dapat menahannya. Walaupun langit runtuh, ia tidak dapat menghalang saya daripada tidur. Hyun Ki bersandar di atas katil, dan saya menahan rasa mengantuk saya dan memandang ke dalam matanya. Selepas berfikir seketika, saya hanya meremas ke dalam pelukannya dan meletakkan dahi saya di dadanya dan terus tidur. Aku seperti mendengar dia mengeluh ketika separuh tidur, meminta tuala untuk mengelap rambutku. Tetapi apa kaitannya dengan saya? Saya tidur nyenyak saja.
Apabila saya bangun keesokan harinya, Chul memberitahu saya bahawa Hyun Ki secara khusus meminta Gundik Seo untuk tidak datang ke bilik istana saya. Saya tidak mahu bangun awal hanya untuk mendengar ucapannya, tetapi Gundik Seo tidak gembira dan mendesak saya berulang kali dengan mengatakan bahawa sebab dia tidak dapat datang ke istana saya, dia berharap saya boleh pergi menjenguknya. Saya tidak mahu pergi, tetapi Chul terus berbisik di telinga saya. Mama, ini adalah peluang yang baik untuk menunjukkan kuasa anda. Saya sakit kepala, jadi saya terpaksa pergi dengan sepinggan kuih bunga. Gundik Seo pada asalnya adalah puteri bongsu negara jiran. Keluarganya tinggal dia dan adik lelakinya. Kini beberapa tahun kemudian, dia dihantar ke istana oleh adiknya. Penampilan Gundik Seo memang baik, dan susuk tubuhnya juga kurus duduk di astaka. Dia kelihatan seperti lukisan. Berkat untuk permaisuri. Apabila dia melihat saya tiba, dia memberi hormat kepada saya dengan lembut. Saya telah lama mendengar tentang reputasi permaisuri dan sentiasa ingin dekat dengan permaisuri. Saya tergesa-gesa semalam dan tidak dapat berkata-kata. Jadi saya menjemput permaisuri hari ini. Permaisuri tidak akan keberatan, bukan? Suaranya lembut dan manis. Dengan sentuhan kata-kata lembut, ditambah dengan haruman di badannya, badan saya lembut terus. Tidak. Chul meramas tangan saya. Membayangkan bahawa saya harus menjadi lebih megah sebagai seorang permaisuri. Saya tidak peduli. Dan dengan gembira menghulurkan kuih bunga kepadanya. Anda boleh mencuba makanan ringan yang dibuat di istana saya. Gundik Seo tersenyum lembut dan makan dalam suapan kecil. Dia makan satu demi satu, dan selebihnya masuk ke dalam perut saya. Permaisuri kelihatan sangat kurus, tetapi permaisuri mempunyai selera makan yang baik. Saya tidak marah apabila saya mendengar ini. Ini semua makanan, ia tidak boleh dibazirkan. Saya terfikir dalam hati bahawa saya sebenarnya tidak kurus. Saya hanya menyembunyikan semuanya. Dan Hyun Ki suka mencubit dan bermain dengan daging lembut di pinggang saya. Tidak, kenapa saya fikirkan dia? Saya terpinga-pinga dan mengambil sedikit masa untuk mendengar dengan jelas apa yang Gundik Seo tanyakan kepada saya. Dia bertanya kepada saya apa yang Hyun Ki suka makan, dan dia mahu membuatnya dengan tangannya sendiri dan menghantarnya. Saya berfikir sejenak dan berkata dengan tidak. Pasti. Mungkin kasta telur? Gundik Seo terkejut. Apa? Hyun Ki datang lagi pada waktu petang, lebih awal daripada semalam. Dia terhidu bau saya. Pergi jumpa Gundik Seo? Dia bertanya. Kemudian dia berpaling dan mengarahkan seseorang untuk membantu saya mandi dan menukar pakaian. Apabila saya keluar dengan rambut basah, dia menarik saya dan mengambil tuala di tangannya untuk mengelap rambut saya. Satu set proses diikuti dengan lancar, dan sungguh cepat saya sudah bersandar ke pelukannya. Saya lambat dan bertanya, Yang Mulia, tidakkah tuanku suka wangian Gundik Seo? Dia berkata dengan nada malas, beta tidak suka. Kalau begitu beritahu saya lebih awal apabila tuanku akan datang, dan saya akan mandi dan membersihkan diri dahulu. Dia berhenti seketika dan tergelak kecil. Tidak tertanya-tanya mengapa beta tidak menyukainya. Yang Mulia tentu mempunyai alasan tersendiri. Sebab utamanya ialah saya malas untuk bertanya. Sebab ia bukanlah idea yang baik jika saya menyentuh beberapa kenangannya yang lama. Dia bergerak sedikit lebih jauh, menungkar dagu saya, dan berkata sambil tersenyum. Permaisuri sentiasa perlu bersedia lebih awal dan ia adalah kerja yang sukar. Bagaimana jika tidak berhubung dengan Gundik Seo demi beta? Saya sangat jujur. Tidak realistik jika kita semua tinggal di istana yang sama, bukan? Mata Hyun Ki semakin dalam, dan walaupun terdapat senyuman di bibirnya, matanya sejuk, seperti permukaan tasik yang membeku pada malam musim sejuk yang gelap, memantulkan cahaya bulan yang samar, berpura-pura bahawa ia masih mengalir perlahan. Betapa bodohnya saya masih dapat melihat bahawa ada sesuatu yang tidak kena, dan saya segera menunjukkan kelemahan. Jika itu permintaan tuanku, hamba akan menurut. Cahaya di permukaan tasik berkelip-kelip. Adakah anda mengikuti tahan beta terus-menerus? Saya mengangguk. Ya, tuanku. Lagipun, tuanku adalah bos di istana, dan bilik istana Gundik Seo sangat jauh. Saya benar-benar malas untuk pergi, Hyun Ki berfikir. Dia sangat taat dan dia ada ruang saya di dalam hatinya. Eun Rain berfikir, lelaki tidak sebaik ayam betina tua. Sejak malam itu, Hyun Ki tinggal di istana saya setiap hari. Tidak melakukan apa-apa selain tidur dengan saya dalam pelukannya, jadi saya tidak mengambil langkah keluar dari istana. Saya takut bahawa saya akan mengambil sedikit bau dan dipaksa untuk mandi kedua. Saya amat malas menjelang awal musim panas. Beberapa menteri sekali lagi bimbang tentang masa depan negara mereka mengatakan bahawa keturunan raja semakin layu. Perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Ini memang benar. Tetapi menurut maklumat yang Chul dapat dari barisan hadapan, menteri itu tidak berpuas hati bahawa saya telah menjadi satu-satunya orang yang direkrut untuk sekian lama. Gundik-gundik baru pula Hyun Ki tidak pernah menyukai mereka. Kukus. Saya biarkan semua khabar angin itu dan memberitahu orang di dapur. Ikan kap kukus adalah lazat. Saya melambai tangan saya walau sekuat manapun ribut angin, ia tidak akan sampai kepada kita. Jika hari seperti itu tiba,
Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita baik makan dulu. Sejak saya dilahirkan, status saya sebagai seorang yang cantik dan tidak berguna tidak pernah meninggalkan saya. Saya tidak pernah mengambil berat tentang apa-apa. Saya dengan gembira makan separuh daripada ikan kap kukus malam itu. Malam nanti, Yuki datang dan berkata, Abita tidak akan tinggal dengan awak malam ini. Saya tidak menghiraukan dan mengangguk. Jika tuanku mempunyai apa-apa untuk dilakukan. Tuanku boleh meminta orang bawahan untuk memaklumkan. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dia merenung saya dan berkata, saya mahu melawat gundik Seo malam ini. Saya terkedu seketika, dan kemudian saya fikir ia tidak ada apa-apa. Sudah 2 bulan dia datang ke sini, jadi saya mengangguk dan berkata, oh. Yake? Ekspresi Hyun Ki menjadi sangat pelik ketika itu. Seolah-olah dia sedikit marah dan sedikit kecoh, yang saya tidak faham.